Nak kahwin ni senang, tapi nak kekalkan rumah tangga tu yang susah. Risau nanti korang akan cakap perkahwinan ni scam pula. Ni nasihat untuk diri sendiri juga tau. Ramai lelaki yang fokus pada majlis kahwin, hantaran dan juga honeymoon. Tapi lupa benda yang paling penting ialah tanggungjawab selepas kahwin. Kalau benda ni tak prepare daripada awal, rumah tangga boleh jadi stres, gaduh dan yang paling teruk, runtuh. Our objektif ialah untuk tenang menghadapi segala ujian. So dalam video ni, saya nak share 5 benda yang lelaki wajib buat sebelum berumah tangga. Tempat tinggal, makanan, pakaian, nafkah asas. First kali ini yang paling basic tapi paling ramai yang gagal. Sebagai lelaki kita kena faham, kita adalah provider. Dalam Islam sendiri, suami wajib sediakan nafkah asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini bukan pilihan tau, ini tanggungjawab. Contoh paling simple, makanan, minuman 2 hingga 3 kali sehari. Itu wajib. Kalau isteri nak makan di luar dan dia bekerja, dia nak belanja, bolehlah. Tapi jangan jadikan itu alasan kita lepas tangan. Untuk rumah pula, tak kisahlah sewa ataupun beli. Contoh, kalau kita mampu RM1,000 sebulan untuk rumah di Klang Valley, itu dah cukup. Tapi kalau isteri cakap, "Abang, saya nak rumah RM3,000 lah. Kita share 50-50 boleh tak?" Dekat sini, keputusan di tangan suami. Nak setuju boleh, tak nak setuju pun boleh juga. Sebab tu, pentingnya sekufu. Bukan sekadar gaji, tapi cara berfikir juga. Contoh, makan kat luar mungkin bolehlah dalam 4 kali sebulan. Tapi kalau grab food tiap hari, no way man. Simple je, kena align dengan expectation sebelum nak kahwin. Yang kedua, transparent dari segi kewangan. Ramai lelaki buat silap besar dekat sini. Masuk alam perkahwinan tapi simpan rahsia financial korang macam sorok skandal. Hutang tak cerita, komitmen tak cerita. Padahal, ini antara punca utama pergaduhan. Sebelum kahwin, wajib jujur di antara pasangan. Contohlah benda yang wajib kita kena disclose, hutang kereta, hutang rumah, jadi guarantor kepada sesiapa ke, hutang bersama family, sitos dan sikris. Kalau kita sorok, bila kahwin nanti, pasangan akan rasa tertipu. Ingat, perkahwinan bukan partnership biasa tau, tapi collaboration seumur hidup. Yang ketiga, pendidikan dan perubatan. Ramai fikir nafkah hanya makan dan rumah. Sebenarnya lebih daripada itu. Suami bertanggungjawab untuk pastikan akses medical yang baik dan pendidikan anak yang sempurna. Kenapa penting? Sebab ini berkait dengan future keluarga. Kalaulah anak tu sakit, kalau anak nak sekolah, adakah kita tak bersedia? At least kita kena ada simpanan, ada perlindungan, contohnya takaful lah, dan juga ada plan jangka panjang. Kalau tak, semua akan jadi kelang kabut bila tiba masanya. Yang keempat, sentiasa berusaha untuk tambah pendapatan. Reality check, kos hidup sekarang tinggi. Kalau kita cukup-cukup makan je gaji kita, memang akan stres. So, sebagai lelaki, kita kena ada mindset, kalau tak cukup, aku kena tambah. Contoh untuk tambah pendapatan yang kita boleh consider ialah food delivery, hantar parcel, buat bisnes kecil, freelance online. Tak perlu nak tunggu kaya. Yang penting ada usaha. Sebab dalam rumah tangga, lelaki yang tak berusaha akan mula hilang respect. Yang kelima, solat. Ini yang paling penting tapi selalu juga diabaikan. Kalau sebagai ketua keluarga, tak jaga solat, macam mana kita nak pimpin keluarga kita? Solat bukan sekadar tiang agama, tapi tiang institusi keluarga dan masyarakat. Kalau sebelum ni, solat on and off je selepas kahwin, no more excuse, okay? Isteri dan anak-anak akan bergantung harap pada tiang mereka. Jika tiangnya rapuh, runtuh semuanya. Rumah tangga yang kuat bukan hanya kewangan tapi juga spiritual. Akhir sekali, nak kahwin bukan sekadar cari pasangan cantik ataupun baik tau. Tapi cari pasangan yang faham kita, support kita, boleh grow sama-sama. Dan yang paling penting, kita sendiri kena jadi lelaki yang layak untuk dipilih. Kalau kita dah prepare 5 benda ni, insyaAllah rumah tangga kita lebih tenang menghadapi cabaran masa depan. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, like dan share video ni pada pasangan masing-masing sebagai pelajaran bersama. Ramai lelaki di luar sana ikut trend dan masih belum bersedia tapi dah nak kahwin. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending untuk lebih banyak tips kewangan yang santai.